bahan digital memainkan peranan yang sangat penting untuk memperkasakan setiap negara. Pada tahun 2020, Kerajaan Malaysia iaitu Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali sebagai PKP. Semua organisasi termasuklah sekolah terpaksa ditutup kerana COVID-19 yang semakin berleluasa pada waktu itu. Dan pada masa itulah bahan digital mula mengembang sehingga kini. Macam mana bahan digital semakin mengembang pada waktu itu? Guru-guru telah melaksanakan pembelajaran secara digital seperti WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Meet, Google Classroom dan pelbagai lagi. Saya akan berjumpa seorang guru yang selalu menggunakan bahan digital untuk mengajar murid-murid sehingga sekarang. Jom kita tengok. Hari ini saya akan memperkenalkan seorang guru di sebelah saya ini. Cikgu, sila memperkenalkan diri cikgu. Okey, nama saya Muhammad Zairul Irfan bin Abdul Razak. Okey, boleh panggil Cikgu Irfan. Merupakan seorang guru di SMK Desa Perdana, mengajar subjek pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan dan juga geografi. A few moments later. Cikgu, pada pendapat cikgu, apakah kebaikan bahan digital pada era moden ini? Sila berikan pendapat cikgu. Okay, kebaikan bahan digital, satu, PDPC lebih menyeronokkan. Yang kedua, memudahkan tugasan murid dan guru. Dan yang ketiga, PDPC lebih berkesan. Terima kasih atas jawapan cikgu yang bernas itu tadi. Itulah perkongsian daripada Cikgu Irfan dengan jawapan yang agak padat dan bernas. Hari ini saya akan menjumpa menengah rendah dari sekolah SMK Desa Perdana untuk memberikan jawapan. Sila memperkenalkan diri anda. Nama saya Firdaus dari Tingkatan 2. Nama saya Imran dari Tingkatan 2. Dan nama saya Hanan dari Tingkatan 2. Okey, saya ada soalan untuk kamu bertiga. Apakah perbezaan A few moments later. pembelajaran digital dan pembelajaran bersemuka? Silakan beri jawapan anda, Firdaus. Pembelajaran secara semuka hanya menggunakan papan putih dan buku teks saja. Imran Kuis online lebih baik daripada kuis di sekolah. dan Hana. PDPC digital lebih menyeronokkan berbanding bersemuka. Terima kasih atas jawapan bernas dan padat itu tadi. Saya Nuri Iman Amri binti Musa dan Tingkatan 3 dari Sekolah SMK Desa Perdana akan mengakhiri berita TVPSS. Ingat, bahan digital memperkasakan negara. Bye!